minat main. Ya. Susah nak cari tu. Oh kan. Macam ni yang cakap Mil. Komuniti Mil. Komuniti tu berjalan. Tak boleh tu boleh. Tu semua. Awal dia gol lah. Lagi awal dia gol-gol semalam je. Dia dah aku ajar. Betul. Dah sebelum game lagi dah. Kita nak membantai. Baik. Sebab apa aku tengok bola tu macam komuniti awal dulu. Kan? Yang bawa Vio semalam tu bos dia ke? Kan. Pakai spek tu. Dia yang bawa dia tu Faris tu. Seorang lagi tu. Yang tu macam partner lah partner. Partner. Dia dua orang yang buat. Okey lah. Liga ni tengok lah. Kalau betul-betul lah. Tengok semua team biasa-biasa. KV0 je lah. KV0 je lah. Terus. Salah. Betul. Tak boleh defend tu. Aku besok train seorang lagi. Besok aku train member aku seorang lagi. Train apa? Buat kamera. Oh. So aku tak nak, aku macam nak slow sikit. Outsource dekat AFN tu. AFN? Macam seorang lagi tak, aku kadang outsource kat dia. Tapi dia aduh, dia seorang je okey. Budak-budak dia semua kalau ambil kan, ada je gol sengit lah. Mimi tu dengar ni orang. Bukan tengok pun macam ni. Dia dah cakap, Mek pergi kompetitor. Ini dia kan bergosip. Ui, awal tu. Kan. Tapi syok, pilih lah. Kan? Kenapa lah? Aku rasa ni lah Liga sebenarnya aku nak. Kan? Tapi selepas beberapa series lah kan. Jadi kau start dengan macam kau buat community apa. Macam dulu kau start kamu kan. Lepas tu kan daripada situ kau dah boleh buat liga kan. Boleh. Ni abang Syamil kita. Macam Jose Mourinho tu. Duit kat mulut.
santai. Angin pun sedap. Kan? Sebab seharian ni tengok hujan ni. Daripada petang lagi. Dari pagi. Oh, dari pagi Dari pagi ha. Kantai lah, aku tak bangun lagi. Aku call kau tu, aku baru bangun nak bekerja je. Jawab juga aku sampai malam. Video aku hantar macam VFL tu sekarang okey Apa playlist tu? Kan sekarang aku hantar playlist terus kan? Better kan? Senang, nanti kita nak kira berapa view berapa kan? Okay, nanti bila kita buat satu podcast ni. Ha? Kita buat podcast pasal first skirt. Boleh? Sembang first skirt je. Nak. Sekarang aku dah 3 mat. Hei Syah, beli Syakir punya. Dah buat mana? Atau lah. Tak, betul. Kita story lah. So, azal lah. Azal je. Dia bagi dua-dua. Dua sendiri dua-dua. Oh, speaker sikit kan. Ahad ni kau gana Ahad ni. Ahad ni asal aku tak ada job kot. Pagi ada. Ahad pagi lah. Ya. Tak apa, Ahad pagi tu kan ada buat session dengan budak akademi aku kat NZ. Oh ni. Aku ada buat pickleball. Mahal. Kita futsal. Ni kita pukul lama. Okey. Watkins. Futsal. Ni kita pukul lama. Oh tak tu. Tak kan? Ya. Sebab Bruno datang. Bruno Fernandes. Oh, Fernandes. Sebenarnya perjematan ni kalau lawan komuniti dia tak boleh menang, lepas ni dia akan struggle. Ya. Kalau lepas buat kuat. Saya besar tu buat kuat tau. Saya besar.
kumpulan kita dengan kasar-kasar Melayu. Oh ya, gabung komiti lah. Di taman lah kan? Tak. Dia memang amat yang apa player dia tak nak dekat buka dah. Kita buka minggu lepas. Ke minggu ni aku buka team tu? Sekejap lah, pasal mic lah boleh buat. Pasal mic boleh buat. Mic tu aku tak depan. 100 orang lagi. Dalam grup tu? 100 player dah. Untuk Liga ni je. Untuk Liga VFL 30 ni. Kau ada kecil dengan macam tu ke? Apa? Kau ada kecil dengan dia. Kalau mati memang kau ni. Kau dirembut masa kau main dekat luar. Betul tak? Daripada kecil. Masalah aku adalah benda tu. Oh. Sebab itu adalah main problem aku. Jadi aku asal benda tu je. Aku tak asal fitness, aku tak asal main body. Kadang kau minat. Kadang kau minat suka-suka buat benda tu kan. Dengar kerak saya kalau bola tak dengar kerak tu. Ini tempat ni tahu. Ya ke memang. Dia tahu apa kalau aku kan, aku dalam posisi tu kan. Aku tak keeper je. Tak keeper je. Keeper je.
Kalau dia berat ke satu side, Sini lah. contoh ni ada lima kan. Dia duduk belah kiri kan. Contoh kan, dia lopong kanan kan. Dia target, aku nak rembat kat situ. Jadi apa yang aku buat, aku rembat kat sini. Tempat yang dia rasa Dia rasa kau tak try lah. sebab dia insecure kat tempat tu sebenarnya. Jumpa di situ, dia kena duduk tempat yang dia insecure. Psikologi juga lah kanan lah. Betul. Ya. Betul kan? Dia betul dah sedar dia dah sana. Tapi kalau kau rembat padu di tempat yang dia diri tu, dia cengang lah. Tadi dah ada cerita dah yang pada dia. Tapi tengok level kat ni. Kalau macam tu tertakluk kepada team player keeper yang sedap. Betul. Kalau keeper tak sedap, dia duduk mana pun kau tak payah nak ambil kuat lah. Ya. Saya target je lah. Target je. Tapi kalau keeper sedap, itu cara dia kau nak beat. Nice finish. Saya target je lah. Target je. Tapi kalau keeper sedap, itu cara dia kau nak beat. Nice finish. Tapi diorang separuh ni dia nak buat tim budak sekolah ke budak sekolah tu campur lah. Siapa hari ni satu hari tu nak demam bawa gelok di barang. Dia perasan kan sekarang ni waktu cuaca sejuk ni virus nak tersebar. Ya. Jadi aku tengah pergi tempat crowded. Anak aku kena di depan ni. Kau pergi Melaka tu dekat kan? Lepas tu pergi yang akan ikut budaya. Medical air. Dia akan ikut air budaya kan. Sebab tak tempat tapi itu dekat ramai gila yang masuk yang terdekat. Okay, main kat mana lah? Serenia Style playground. Jadi dia main apa ni kau main kat situ? Lepas ni ada TVS Bistro lah situ. Besok baru nak buat pengiraan. Kena buat ni. Besok buat pengiraan. Nak berapa ni. Betul kena buat pengiraan ni buffer. Berapa lama yang company kau boleh absorb buffer? Tapi kalau kena makan tidak ni. Tidak. Kalau kerja barang kau payah sikit. Kalau dia makan buffer Alah, bola tengah pula.
Nak ada gol ni bukan dah. Tak gol. Bukan apa, dia perasa kalau kita ni kita buat konten dia mesti review dah habis kan. Aku perasaan main dia pun sebab kenapa dia pakai sebab 30 kan tu. Pernah ada orang buat di 30 kan. Tu lah. Banyak betul dia orang buat. Sebab orang nampak lah tu. Aku tak cakap ni, kadang-kadang idea ni kurang ada, banyak idea kan. Orang tak berani nak execute lah. Takut pelakon ni. Maksudnya, tapi kalau fail lah. At least cuba lah. Lagi mungkin orang nak buat tapi dia tak into the scene sangat. Dia into the scene tapi dia main macam sosial-sosial kan. Siapa baru masuk yang Manchester Cup ni? Shock lah scene tu. Tak okey sebab Liga Sosial punya scene ni sebenarnya dah mati. Liga bukan yang bola sepak sosial tau. Liga sosial. Oh yelah. Sebab semua liga kau tengok sekarang yang amatur kan, lupa korang. Apa yang macam apa yang tengah tadi itu tu kan. Jadi bila orang saya tengok perang baru gaduh, jadi orang takut lah kan. Jadi macam dia fikir bola. Macam pasal 30 kan. Okey tu. Betul. Jadi tim 36 betul. Ada dia next season. Ada dia next. Tadi keluar. Betul. Kali dah. Cabut ni. Kalau kau terus kau nak buat macam gini pun tak Orang main bola banyak twist untuk kan. Orang banyak kau pusing kan. Firmino lawan Firmino kuat tak tu? Firmino Join Firmino cepat. Dah kali ketiga lah setiap musim join kan. Bila apa? Putra Kazir tu Tak budak 22 dah. Kuliah aku sekarang yang sini kan, yang semua 26. Kan 30 kan?
Budak kau try lah collect budak-budak gini aku dulu. Semua tak main. Timbang balik ke? Timbang balik. Tapi bang, yang ni kan tadi kau tak lambat sikit kan? Boleh lah kat sikit. Nampak dia macam gol eh. Benar.
tak disubsidi. Macam aku kan selalu isi sebelum ni 80 kan. Berapa? 90. Selalu 80. Kali ni 80 aku dapat 39 liter. Kali ni 80 dapat 40 liter, tambah 1 liter lah. Tapi kalau aku tak subsidi, dia 90 lebih. dia jadi 100 lebih. 150. Aku tadi isi, dia aku isi 40 je. Tapi nilai kalau tak subsidi 50 lebih. 52. Bijak tu idea tu sebenarnya. Betul tak? Sebab kau tak bagi subsidi tu dekat semua orang. Kau bagi kat rakyat warga negara kau je. Betul tak? Kau tahu negara lain dah buat negara apa kan? Bagi aku idea tu bijak. Tapi dia ada limit tu. Limit tu bagus ni. Jadi kau tak macam tak salah guna lah. Memang tu orang pakai. Belajar je. Apa itu dekat ni? Ini tempat kau ke? Sebab kalau keeper tu lah, aku tak ada main pasal kali kan. Kau kena sepak belah pinggir. Sini angle tadi. Tadi aku sepak situ fikir apa? Tak, itu tadi tim lain. Tadi dia di sini. Tapi sebab keeper ni cakap tadi masa first half, dia bina tangan dia kanan. Oh. Tadi kiri dia kekok. Bila kau kanan, kiri kau kekok. Dapat ni kan. Dapat tutup belah kiri dia kan. Sebab kiri tu bukan dominan dia. Nampak? Betul tak? Dia kata kiri dia bukan dominan. Dia tutup bukan dominan dia. Tapi tu aku rasa insting lah kan. Insting memang kau rasa tempat belah situ kau tak confident, kau duduk belah situ betul. Itu kena kena bola pergi kat direct keeper je. Tapi kita kena tempat. Oh, dia dah bergerak dah. Dah, dia aku pergi kat tangan yang bukan dominan. Jadi bola tinggi tu dia akan tak confident lah nak pace. Cukup lah. Cukup lah.
nampak dulu. Syah, bagus. Saya pun lepas kan lepas kita pergi makan tu kan, chicken Cikia tu kan. Aku lepak kan dia petang. Lepak lah mana tau. Aku dah tengah jam, tak tahu apa. Sebab dia plan nak buat macam dia cakap aku cerita aku dia minat, dia sebenarnya minat bagi media apa semua ni, tapi dia nak buat macam entertainment lah. Betul. Nampak dia ni lah, nampak dia buat apa, kita start buat podcast lah. Kita nak dia nak buat yang macam pergi interview orang, tanya orang punya kesalahan kan. Dia sebenarnya boleh Syah tu sebenarnya dia boleh profile yang macam tu. Okay bang, sebab dia suka dah sedih lebih lawak. Ya, dia ada punya tu. Dia ada bakat itu. Ya, itu yang masa dia jadi komentator tu cakap Syah. Ya ke Man? Dia macam orang bodoh gitu kan. Ya ke Man? Awak rasa saya okey? Saya dengar ni okey. Dia nak kena ada orang tu macam approve lah benda tu. Dia cerita dulu, dia dapat belajar media dulu. Syah, selepas BSPM. Itu apa tahu tak pasti, tak ingat. Ya. Dapat UiTM nanti je. Apa? Terbaik lah. Atas! Besok aku cuti lagi. Esok ada apa? Esok aku off lah. Setelah apa esok? Aku off lagi esok. Aku daripada hari Jumaat aku tahu dia tak berhenti. Esok aku nak relax je, edit je. Jadi kalau perlu gambar apa kau WhatsApp je lah. Bang! Tapi game ni benar. Dia ni kalau aku masuk enjoy main tu. Ya, santai. Sebab betul santai. Kita City tak keras sangat ni. Semua main passing kan.
Lepas ni dah akan jumpa Firmino, Casemiro. Lepas tu saya besar pun. Tutup. Api. Buka. Api. Tidur duduk sepang. Duduk sepang. Sesak tu duduk. Duduk KL sesak. Sini sesak lagi. Aku duduk PJ tu kan. Nak keluar pun nak keluar. Semak semak. Kena timing. Kalau tadi aku gerak lambat kan, Jamal layan aku datang sini sejam setengah.
Ikut sebelah dia lah. Tanya. Kalau betul lah tu. Ha. Muka terlupa ni. Muka tahu ni, muka tahu. Yui eh? Yui, Tuhan eh? Ada. Tolong ah. Tak, aku cakap dengan dia. Besok malam. Kau nak main dah? Ha? Last ni. Apa? Saya besar. Ni atas sekarang kau baru. Tadi tak layak.
Halo. Serenia. Apa? Lagi 2 minggu lah, lagi 2 minggu. Lagi 3 minggu kot, 3 minggu. Okey. Itulah sebab lu nak dia shoot suasana je, faham tak? Bukannya shoot banyak-banyak tempat tak ah. Suasana je. Try tanya dia. Okey, tanya dia. Ada okey, nanti Along esok aku confirm kan.